Bangun, Dik. Pengumuman puasa tu. Abang rasa besok puasa tu. Semalam Bulan. Maka esok kita puasa. Abang tak nak besok kau kutip kotak lagi. Bulan puasa ni jangan kutip apa-apa tau. Ingat, abang dah kerja, abang boleh tanggung semua. Kau besok kau puasa je. Okey? Kau apa ni? Dah lambat ni. Adik, abang pergi kerja dulu ya, adik. Uish, lambat ni. Sekejap. Mindset aku. Nampak handphone abang tak, dek? Dek, nampak handphone abang tak? Astaghfirullahalazim. Kau ni, dek. Kau ni. Wah, apa aku? Buat apa dia? Okey tak dia? Okey tuan. Ni kau tak apa tuan bawa ni? Inilah baju yang tengah viral tu, baju Melayu. Kau nak tengok? Baju M Jastic. Lawa juga ni. Weh, lawa. Kau tengok ni, Dil. Dia punya butan dia. Lawa gila tu. Detailnya butang dia ni banyak juga free gift dia bagi ni. Dil, yang paling best dia punya ni double collar, Dil. Tebal ni kat sini. Cantik baju dia ni. Free gift pun banyak. Ini kalau beli untuk adik saya ni, mesti handsome gaya dia ni. Adik? Biarlah dah. Nanti kau tengok dia punya TikTok ni. Kau banyak borak pula. Kau sambung balik buat kerja. Ui, ya Allah, penat ni adik aku ni. Dik, aku cakap dengan kau berapa banyak kali. Jangan cari kotak. Aku dah start kerja kan. Aku bolehlah tanggung kau. ni nak tolak abang beli baju raya. Abang dah cakap kan, abang dah kerja. Tak payahlah nak cari benda ni lagi. Kotak-kotak ni apa semua. Nanti abang belilah baju raya baru tu. Sini kotak tu. Kau pergi balik. Cakap balik tu.